السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, iaitulah kitab yang judulnya Syarhus Sudur Bisyarh Halil Mauti wal Qubur, yang kita sebut sebagai malam pertama di alam barzakh. InsyaAllah kita teruskan menyambung apa yang dah kita baca sebelum ni, iaitulah di antara lain dalam satu tajuk yang panjang yang telah kita bahaskan bersama tentang hal ehwal maut, orang yang sakarat macam mana saat dia diangkat rohnya ke langit, macam mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 88 hingga 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Kita dah baca bagaimana pandangan daripada ulama-ulama tafsir tentang ayat ini. Seterusnya muka surat 147, Hasan memberikan maksud kata-kata Allah Subhanahu wa taala tentang ayat farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Apa yang Allah sebut tu? Demi Allah, mereka diberitahu tentang hal itu semasa hendak meninggal dunia. Hal apa? Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Allah sebut kepada orang yang nak mati, ataupun orang yang mati dalam matinya husnul khatimah. Salman melaporkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berita gembira paling awal disampaikan kepada orang mukmin, orang beriman lah. Nabi kata berita gembira yang paling awal sekali disampaikan kepada orang beriman semasa tiba ajalnya, masa tiba saat kematiannya. Apa dia tu? Adalah dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Tu nak kena mati di dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam yang beriman. Islam saja tak cukup. Berapa ramai yang Islam duk pegang pada nama je, tapi tidak beramal dengan Islam. Dia beriman tak dengan Allah Ta'ala, dia beriman lah, tapi amalnya macam mana?
Bila amalnya pun tak ada, adakah dia boleh diangkat sebagai orang yang beriman dan bertakwa? Sudah tentu jauh. Jadi Nabi kata saat ajal orang yang beriman, berita gembira, first sekali, berita mula-mula yang Allah nak sampaikan, kamu ni selamat sejahtera lah di alam barzakh nanti. Kemudian kamu akan diberikan rezeki. Di dalam alam barzakh ni ada rezeki serta syurga kenikmatan. Dijanjikan syurga kepada orang yang beriman sahaja. Dan berita gembira paling awal disampaikan kepada orang mukmin semasa di dalam kubur. Orang beriman dia akan dapat berita gembiranya. Itu sebab matilah di dalam keadaan beriman. Masuk je dalam kubur, dia akan dapat satu lagi berita gembira. Adalah dikatakan kepadanya, saya sampaikan kepadamu akan redha Allah dan syurganya. Saya tu siapa? Malaikat lah. Kan? Malaikat sebut kepada orang yang mati dalam keadaan beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Masuk je dia ke dalam liang lahat, masuk ke alam kubur. Malaikat kata apa? Aku sampaikan kepada kamu wahai fulan, Allah redha dengan kamu dan Allah janjikan syurga untuk kamu. Nak macam mana lagi? Kan? Sekarang belum dapatlah janji itu, belum dapatlah seruan itu, hidup lagi. Mati besok baru tahu. Kamu sudah melakukan segala kebaikan, Allah mengampuni dosa orang yang menghantar jenazahmu hingga ke kuburmu. Nampak tak? Kita boleh tengok dah kalau orang baik meninggal, kalau orang soleh meninggal, kalau tuan-tuan guru, para alim ulama meninggal, boleh tengok dah macam mana keadaan orang yang menyembahyanginya, orang yang menziarahinya, orang yang menghantar ke makamnya. Boleh tengok kan macam mana keadaan dia. Tengok ni, masuk di dalam kubur, Allah redha dan Allah janjikan syurga. Sebab masa kamu hidup kamu banyak buat kebaikan, kamu banyak beramal. Itu kelebihan. Yang syok ni apa ni? Allah mengampuni dosa orang yang menghantar jenazahmu hingga ke kuburmu. Kita ni yang iring orang soleh ni, iring orang yang benar-benar beriman ni, hantar dia sehingga ke kubur. Kita yang menghantar jenazah sampai ke kubur ni, Allah ampunkan dosa kita. Jadi jangan ragu-ragu orang lelaki. Orang perempuan tak masuk kategori ni. Orang lelaki jangan ragu-ragu lagi, iringlah jenazah sampai ke kubur. Kita pergi ziarah di rumah, bagus dah. Sembahyangkan dia, bagus dah. Cantik sangat dah tu. Buat sampai kepada endingnya. Iringlah jenazahnya sampai ke kubur, Allah akan ampunkan dosa kita. Dosa pengiring ni. Dan membetulkan kesaksian orang yang bersaksi atasmu, dan mengabulkan doa orang yang memohon keampunan untukmu. Itu sebab kena doa betul-betul sembahyang jenazah tu, kan? Bila sembahyang jenazah tu doa betul-betul, Allahumma fir lahu ke, Allahumma fir laha ke, Allahumma fir lahum ke, sebut betul-betul. Bila kita minta keampunan, wahai Allah ampunkanlah dia ni orang baik, wahai Allah. Doa bahasa Melayu boleh, tengah sembahyang ni bahasa Melayu, lepas sembahyang kan, dia ni orang baik ya Allah, dia ni suka tolong orang, dia ni mulut yang cukup jaga bila bercakap, akhlaknya bagus, ampunkanlah dia wahai Allah. Kita juga dapat tempiasnya, Allah juga mengampunkan kita, sebab kita kenal mana orang yang baik dengan orang yang tak baik. Kita hantar orang yang beriman, kita mendoakan orang yang beriman, kita juga dapat macam mana yang dia dapat. Itu sebab jangan kedekut mendoakan orang. Kan, bila sahabat hantar dalam grup WhatsApp, saya tak dapat hadir kuliah malam ni sebab masuk wahad.
kan, darah naik gunung pula kan, contohlah kan. Kita pun, saya doakan agar Tuhan sembuh. Bila dia berdoa, itu bukan doa, itu hanyalah kenyataan saya mendoakan supaya Tuhan segera sembuh. Bukan begitu. Doa tu kena sebut nama dia. Wahai Allah, sihatkanlah tubuh badan. Sebut nama kawan ni kita tu. Berikanlah dia kesembuhan segera. Permudahkanlah urusan rawatan perubatannya. Semoga dia dapat bersama-sama yang sama lagi dengan kami dalam majlis ilmu. Minta dengan Allah macam tu. Ini sedap. Kita doakan sahabat kita ni segera sembuh. Habis dengan ayat tu. Lepas tu bawah tu lain lah. Pasal apa Portugal tu boleh menang pula dengan yang tu pun dah keluar tak sampai seminit kan. Patut Croatia tu tak offside tu, macam mana boleh offside pula kan. Yang pelik Senegal dia dah 2-0 lagi 5 minit kalah. Tu kat surau saya pagi tadi, dia jadi satu masalah. Senegal kalah kan, dia jadi satu masalah. Saya kata bola macam tu lah. Nasib baik Malaysia tak pergi. Kalau Malaysia pergi World Cup ni semua kalah. Kan tu sebab dia tak boleh pergi. Sebab Malaysia ni dia main bomo. Baik. Inilah yang Nabi sebut. Jadi kita doakan orang, tuan-tuan, doakan. Walaupun orang tu dah meninggal, doakan dia, doakan dia. Kita tahu dia orang baik, doakan dia. Kawan-kawan yang tak sihat, doakan. Kawan-kawan yang dalam masalah, doakan dia. Sebut nama dia. Sebab Allah juga akan mengabulkan doa kita. Kadang-kadang yang kita mohon sendiri Allah tak bagi kan. Yang kita mohon sendiri kadang Allah tak bagi. Tiba-tiba kita dapat benda lain yang kita tak pernah minta. Rupanya kawan-kawan kita mendoakan kita. Tu doa jangan kedekut. Doakanlah kawan-kawan kita, terutamanya ibu dan ayah. Sebelah seterusnya, maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanuzulun min hamim, dia mendapat hidangan air yang mendidih. Dia berkata orang kafir hanya akan keluar dari dunia sesudah meminum hidangan segelas air yang mendidih. Tafsirnya begitu kan. Ni nak cerita beza. Orang beriman dia dapat apa? Dapat janji syurga. Kalau nak tinggalkan dunia, nak masuk ke kubur pun dah kena minum air yang mendidih. Ni cerita apa? Ni cerita neraka lah. Air mendidih bukan untuk ahli syurga. Ahli syurga adalah air yang enak, air yang lazat. Kalau arak pun arak yang paling sedap. Yang kita dah baca dulu ni kan. Kalau air mendidih dibagi kepada fulan bin fulan, maknanya tu orang tu memang tak ada apa dah tu. Dia juga merekodkan yang Dhahhak memberi makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanuzulun min hamim, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan minum arak, wajahnya akan disiram dengan air mendidih dari neraka Jahannam. Minum arak tak ada apa masalah lah dah kan. Tak payah bincang panjang-panjang pun. Sebab benda ni terang, sah dan nyata memang Allah haramkan. Bukan setakat minum. Semua tu yang berkait dengan arak tu memang neraka Jahannam diamnya. Apalagi kalau dia peminum arak. Ni cerita benda yang kita tak nampak, tetapi itu yang Allah sebut. Dan itu yang dinyatakan oleh Nabi SAW kepada kita. Ahmad dalam Az-Zuhdu merekodkan yang Abu Imran Al-Jawni berkata, orang kafir dan derhaka keluar dari dunia dalam keadaan dahaga. Orang kafir dan derhaka keluar dari dunia dalam keadaan dahaga. Tuan-tuan, saat sakaratul maut ini dia ada berbagai-bagai rupa dan keadaan. Ada orang saat sakaratul maut dia sangat dahaga, dia sangat haus. Kalau tu dulu tuan baca Mastika kan, saya suka baca Mastika yang cerita Jaafar tu. Ustaz ni cerita dia menghadap orang sakaratul maut, orang perempuan dia kata, dia minta air. Saat dia dah tengah nazak ni, mulut dia macam dia minta air, orang bagi dia air. Dia kata air ni sejuk sangat, dia kata bagi yang panas sikit. Orang ambil bagi dia air suam. Ni ustaz ni cerita lah, bagi dia air suam, dia kata sejuk juga, bak yang panas lagi. Akhirnya orang tak ada pilihan, bagi air yang mendidih tu kat dia.
Dia minum, dia kata semua air ni sejuk ni. Akhirnya luka-luka di sini. Kita taklah kata dia masuk dalam kumpulan ni, tapi panjanglah cerita tu. Kan. Kita nak sebut saat sakarat itu dia akan rasa macam-macam penderitaan. Tapi orang kafir ni nak keluar je daripada dunia ni, nak menuju alam barzakh ni dalam keadaan yang sangat haus atau dahaga. Masuk ke dalam kubur dalam keadaan dahaga, menghadapi hari kiamat dalam keadaan dahaga, dan diiring ke dalam neraka juga dalam keadaan dahaga. Dari awal saat sakarat tu sampailah nak dilempar masuk ke dalam neraka tu, dia dahaga. Dia dapat air tak? Itu persoalan. Bila dia mengadu dengan Allah, aku ni kehausan sangat, wahai Allah, dapat ada air. Air yang tadi lah tu yang disebut fanuzulun min hamim, yang Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau dia dapat pun air yang panas mendidih, dan mendidih tu bukan macam mendidih air yang kita duk minum atas dunia ni. Air mendidih atas dunia ni boleh buat teh tarik, mangai apa sedap. Kono pula dengan udang galah kan. Memang sedap lah. Apa mak dah pandang tu. Ni cerita mendidih ni bukan mendidih yang Allah maksudkan macam mendidih kat dapur gas kita tu, bukan. Mendidih yang tidak pernah dirasa oleh manusia. Itulah air yang akan diminum oleh orang ni. Kamu haus, Allah kata ambil lah air ni. Masa atas dunia dulu kamu minum apa? Kan, benda yang aku haramkan kepada kamu, yang itulah kamu teguk pagi, petang, siang, malam. Hari ni kamu terimalah balasannya. Kamu mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keampunan bagi kamu. Baik. Kemudian seterusnya, tajuk kecil yang seterusnya, salam kepada roh orang mukmin. Abu Qasim bin Mundah merekodkan yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Allah hendak mencabut roh orang mukmin, dia mewahyukan kepada malaikat maut, sampaikan salamku kepadanya. Ini semua benda-benda yang kita tak tempuh lah, kita tidak berada di kedudukan itu. Apabila Allah nak cabut roh orang yang beriman, Allah perintahkan kepada malaikat maut, sampaikan salamku kepadanya. Apabila malaikat maut datang bagi mencabut rohnya, dia berkata, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Tuan-tuan baca kisah Salman Al-Farisi. Ramailah. Itu antaranya. Kan? Salman Al-Farisi masuk dalam bilik rumah dia. Dia kata, wahai isteriku, kosongkan bilik ni. Kosongkan bilik ni, jangan ada apa-apa. Dia kata, anyaman yang aku buat Salman Al-Farisi ni, dia kerja dia menganyam kulit kurma, pohon kurma tu kan. Pelepah kurma tu dia anyam, dia jual. Itu sahabat Nabi. Dia kata, keluarkan semua yang bergantung yang nak jual ni. Sekejap lagi ada tetamu nak datang. Kalau dia bagi salam, suruh dia masuk. Nampak tak sahabat Nabi ni? Kategori sahabat Nabi ni, isteri dia tahu itu adalah malaikat maut. Ni lah Allah sampaikan salam kepada orang yang beriman. Malaikat maut datang, dia kata apa? Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Bara' bin Azib berkata tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah, salam bermaksud setiap kali malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin, dia mengucapkan salam kepadanya. Memanglah malaikat maut bila jumpa orang beriman nak cabut nyawa, dia akan bagi salam. Kita dengar tak? Kita tak dengar lah. Itu cerita orang yang sudah cerita nazak lah 50-50 tu. Masa tu antara dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Telinga dia dengar tak apa yang manusia duk bercakap ni, dia dengar. Kan? Kalau ada yang duk menyanyi, dia dengar lah yang menyanyi tu. Kalau ada yang baca Quran, dia dengar lah orang duk baca Quran tu. Tapi saat itu dia sedang bertarung dengan maut, sebab roh nak keluar daripada jasad. Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi berkata, semasa roh orang mukmin berkumpul di dalam mulutnya dan hendak keluar,
malaikat maut datang dan berkata, salam sejahtera ke atasmu wahai waliullah. Allah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian dia mengambil rohnya, dia berdalilkan Al-Quran. Ayat Al-Quran ini, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Surah An-Nahl ayat 32. Yang ni ya. Kita nak kategori mana ni? Kita nak kategori inilah, salam kepada roh orang mukmin. Malaikat bagi salam. Siapa sebut? Allah sebut dalam Al-Quran, salamun alaikum. Itu sebab kalau kita belajar bab salat, yang ni pun saya sebut dah dulu kan, sebut betul-betul Assalamualaikum warahmatullah masa salam yang pertama. Kalau sebut Assalamualaikum, salatnya tidak sah. Nampak tak? Sebab salamun alaikum itu Allah yang sebut di dalam Al-Quran, dan itulah seruan para malaikat maut kepada orang yang beriman. Jadi bagi salam sebut betul-betul, bunyi biar tu biar bunyi Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sebut Assalamualaikum warahmatullah, salatnya tidak sah sebab lafaznya tidak betul. Pernah dengar tak ada orang sebut macam tu? Kadang-kadang di kalangan pak-pak imam pun dia sebut macam tu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tak apa dikojar entah kan. Yang ni bukan saya seorang je tegur, semua orang dah tegur lah. Tok guru kita duk tegur lah kan. Termasuk syekh-syekh kita daripada Universiti Al-Azhar ke mana, memang dia orang dah tegur. Yang ni kena jelas. Baik. Jadi surah An-Nahl ayat 32 Allah sebut gitulah. Orang yang beriman, para orang-orang saleh, para waliullah, malaikat akan mengucapkan salam kepada mereka sebelum terpisahnya roh daripada jasad. Anas bin Malik melaporkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, riwayat daripada Anas bin Malik. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni matan hadis dia. Iza jaa malakul maut ila waliyillah issalama alaihi wa salamuhu alaihi an yaqul assalamu alayka ya waliyullah qum fa akhruj min darika allati kharabtaha ila darika allati amartaha wa idza lam yakun waliyan lillahi qala lahu qum fakhruj min darika allati amartaha ila darika allati kharabtaha. Ni Nabi SAW sebut begini, apabila malaikat maut datang kepada waliullah, bila malaikat maut datang kepada waliullah, dia memberi salam kepadanya. Salamnya adalah salamun alaika wahai wali Allah, berdirilah, berdirilah dan keluarlah dari rumah yang sudah kamu rosakkan menuju rumah yang sudah kamu bangunkan. Apabila roh itu bukan waliullah, malaikat mengatakan, keluarlah dari rumah yang sudah kamu bangunkan menuju ke rumah yang sudah kamu rosakkan. Oi tuan-tuan, apa makna tu kan? Ni bahasa hadis. Tengok balik ya. Bila waliullah disebutkan salamun alaika ya waliyullah, berdirilah kamu, keluarlah dari rumah yang sudah kamu rosakkan menuju rumah yang kamu bangunkan. Sadaq ayat Nabi tu kan, yang Nabi sebutlah hadis lah. Maksudnya masa kamu hidup atas dunia tu dah pun habis. Dunia ni akan kamu tinggalkan, rumah kamu yang kamu ada ni kamu tinggalkan, dan hati kamu tidak pernah melekat pun dengan rumah kamu tu. Kamu tidak pernah rosak pun dengan cerita lambaian-lambaian dunia yang mengasyikkan. Segala bentuk hiburan yang merosakkan kamu, kamu tidak pernah pun terpikat dan tertarik dengannya. Semua itu sudah pun rosak binasa bila kamu pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah menuju rumah yang kamu bangunkan.
Bila kamu tinggalkan semua cerita lara dunia, kamu tinggalkan segala macam kemaksiatan dan kemungkaran atas dunia ni, maknanya kamu sedang membina rumah kamu di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rumah yang kamu bangunkan. Orang kafir pula macam mana? Keluarlah kamu dari rumah yang kamu bangunkan menuju ke rumah yang kamu rasakan. Kamu nak dunia ni, Allah bagi. Kamu rasa semua yang ada atas dunia ni kamu yang punya, ambil. Kamu nak bina banglo besar bertingkat-tingkat, si ada lift, si ada lapangan helikopter, si ada kolam renang 7-8 biji, silakan. Kamu nak bina rumah atas dunia kan? Rumah tu kamu bangunkan atas dunia. Sedangkan akhirat kamu sedang runtuhkan rumah yang sepatutnya kamu bina. Wahai orang jahat, wahai kaki maksiat, wahai orang kafir, keluarlah kamu menuju Allah dalam keadaan neraka azab sedang menunggu kamu. Tu bahasa lebih mudah. Bahasa lebih mudah nak faham. Ni yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kita macam mana lah bila kita tengok hadis-hadis macam ni, kalau macam tu cadang nak renovate rumah bulan ni, batal lah kan. Tak guna bina rumah ni dah macam kena runtuh pula. Bukan gitu kan. Tak ada rumah macam mana kita nak duduk kan. Menantu dah ramai. Dulu bolehlah anak 3-4 orang kan. Bila dah menantu nak bilik seorang satu, cucu pula dah berderet. Nak kena renovate lah, tambah. Itu betul lah kan. Cerita rumah yang atas dunia kamu dah musnahkan tu, rumah besar mana pun, kita tidak pernah teringat bahawa kita akan kekal dalam rumah tu. Tuan-tuan tengok, boleh buka dalam TikTok ataupun YouTube, banglo-banglo yang ditinggalkan di Kuala Lumpur. Tak payah tak tempat lain lah, di Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengok, kita jadi sayu hati kita tengok. Bukan sebuah dua buah, berpuluh-puluh buah. Di tempat-tempat eksklusif lah, di Bukit Tungku, Damansarahai, Bukit Antarabangsa. Suatu ketika dulu kita boleh bayangkan kalau macam tu punya condition rumah dia, kita boleh bayangkan warga yang duduk dalam rumah tu orang yang macam mana. Tapi bila ditunjuk balik dengan kolam renang yang dah jadi memerang pun tak nak duduk dalam tu, punya buruknya kan, runtuh sana runtuh sana, tapi rumah tu sangat-sangat lawa lah kan. Saya suka tengok tu, sebab kita nak sebut kat diri kita lah kan. Kalau buat rumah lawa macam ni pun sampai kepada satu peringkat penghuninya sudah pun berada di rumah yang lain, di alam yang lain, segala kemasyhuran dan kemewahan itu akhirnya ditinggalkan. Itulah yang hadis Nabi sebut tadi. Nampak anggun, canggih, mewah macam mana pun pasti akan ditinggalkan. Ada orang sebut kalamah tu? Tak ada orang sebut dah. Yang orang sebut apa? Yang orang sebut kita sudah pun jadi arwah. Itu yang orang sebut. Baik, seterusnya. Abu Na'im meriwayatkan pandangan Mujahid tentang maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat bermaksud dia tahu di mana tempatnya sebelum mati. Kan? Dia tahu di tempatnya sebelum mati. Ali bin Abi Talib berkata, setiap jiwa dilarang keluar dari dunia sehingga dia tahu ke mana jalan terakhirnya. Jalan terakhir tu kita tahu tak? Kita tahulah, kita yang pilih jalan tu. Kita yang pilih jalan tu, tentulah kita tahu akhirnya kita menuju ke mana kan. Jabir bin Abdullah melaporkan yang seorang penduduk pedalaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kata-kata Allah bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang orang Badui lah. Orang Badui ni tanya Nabi maksud ayat-ayat Quran tu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayat di dalam kehidupan di dunia adalah mimpi baik bagi yang dilihat. Mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin sehingga dia merasa gembira sewaktu hidupnya di dunia. Manakala ayat kehidupan di akhirat boleh bermaksud khabar gembira untuk orang mukmin semasa meninggal dunia. Mimpi baik bagi orang yang
yang dilihat oleh seorang mukmin sehingga dia rasa gembira sewaktu hidupnya di dunia. Mimpi baik lah kan. Kita ni nak mimpi baik ke mimpi buruk? Nak mimpi baik lah kan. Mimpi jadi kaya ni kadang-kadang melintah juga kan? Kita bukanlah nak kaya sangat, tapi Tuan Imam betul, mimpi jadi kaya ni kadang dia melintah. Seronok kan main masa tu. Sekali pak terjaga tengah malam, oi mimpi pula dah kan. Ingat kau sungguh kan. Tapi dalam mimpi tu kalau kita rasa kita lapang, kita senang, seronok tak? Seronok lah kan. Kemudian terjaga daripada mimpi, oh mimpi je. Adakah kita kesal? Kita tidak kaya dalam keadaan di alam nyata, tak kesal pun kan. Sedangkan ayat kehidupan di akhirat pula bermaksud khabar gembira untuk orang mukmin semasa meninggal dunia. Kita tak kesal pun dengan kehidupan kita yang ada. Adakah kita kesal dengan kehidupan hari ni? Tak. Kita tak kesal kan. Kita dengan cara kita. Ada tak orang yang kesal dengan kehidupan? Ada. Inilah orang-orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita insya-Allah kita bersyukur. Seadanya Allah bagi dengan kita tu, kita dah gembira dah. Bila kita rasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan tu, jadi khabar gembira di akhirat besok sebelum kita meninggal, kita redha dengan ketentuan Allah, maka syurgalah tempat kita. Apa pun kehidupan atas dunia ni, redalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila tak reda dengan ketentuan Allah, dia jadi macam-macam lah. Macam-macam duk jadilah, daripada peringkat yang paling atas sekali sampailah rakyat merahin macam kita. Bila dia tak reda, dia akan pusing kok mana pun sampai dia dapat apa yang dia nak. Sedangkan hidup kita ini sudah pun diatur cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dan berikhtiar sahajalah di atas apa yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah mengampunkan dosa-dosamu dan dosa orang yang menghantar jenazahmu ke kubur. Yang tadilah. Ini daripada riwayat lain pula, tapi itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Baihaqi melakukan pandangan Mujahid tentang maksud ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, malaikat turun kepada orang ni, dia kata apa? Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Kita lah tu kan, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita pertahankan apa yang kita lafaz itu. Jangan hanya sekadar kata Tuhan aku adalah Allah, tapi tak ikut perintah Allah, main langgar je apa yang Allah larang. Bila lafaz qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, yang tu kena sampai peringkat macam tu. Kita kata Tuhan kita adalah Allah, Tuhan aku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, teguhkan pendirian kita. Pendirian apa? Dalam mempertahankan iman dan akidah. Ini satu benda yang tidak boleh, yang tidak ada kompromi, tidak ada lebih kurang, yang tidak ada tawar-menawar. Cerita iman dan akidah adalah perkara yang wajib dipertahankan walau dalam keadaan apa sekalipun. Itulah yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di bumi Palestin, kan? Atas dasar iman dan akidah itulah mereka mempertahankan bumi Palestin itu, mempertahankan Al-Quds itu. Sebab iman dan akidah bukan boleh dijual beli. Macam sekarang ni kita dah sebut Piala Dunia lah, senang kita sebut kan. Ada beberapa pasukan yang
pemain dia beragama Islam, termasuk yang nak main pukul 6 pagi besok ni, yang akan bertemu dengan Argentina, pasukan Cape Verde. Ni dia. Cape Verde ni pulau kecil je, penduduk dia lebih kurang dalam 500,000 penduduk Seremban 1 juta. Kalau tak 1 juta tak boleh naik taraf bandar raya. Cape Verde ni penduduk dia 500,000, ada 3 orang pemain Islam. Bila wartawan tanya, apa yang buat kamu jadi kuat? Negara kamu stadium pun tak ada, liga bola pun tak ada, tapi kamu boleh pergi sampai ke pusingan 32 lawan Argentina. Dia kata semangat berpasukan lah. Lepas tu dia kata hubungan dengan Allah kami tidak pernah putus, walaupun kami 3 orang je. Sibuk macam mana pun latihan, solat jangan tinggal. Nak lawan macam mana pun solat dulu, dia kata. Tak apalah, tak masuk ke pesan utama pun, yang penting solat dulu. Betul dia tanyalah siapa jadi imam. Dia kata tunjuk kawan ni lah jadi imam. Dia ada 3 orang. Nampak? Iman ni bukan boleh dibuat main-main. Boleh main tolak tarik, tak boleh. Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 30 ni, kamu kata aku ni Allah, tapi kamu tak ikut pasal apa? Kamu kata kamu beriman dengan Allah, tapi kamu lawan Allah, apa pasal? Jadi sehinggalah datang malaikat mengatakan kepada orang beriman ni, kamu jangan takut, jangan rasa sedih, gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Mujahid berkata itu semasa dia meninggal dunia. Baihaqi juga melaporkan dari Ibn Sufyan hadis yang sama dan mengatakan, kepada orang mukmin yang meninggal dunia disampaikan kepadanya khabar gembira sebanyak 3 kali, iaitu semasa meninggal, semasa keluar dari kubur, dan semasa hari kiamat. 3 kali bagi berita gembira ni, nak apa lagi? Masa meninggal dapat dah berita gembira, tempat kamu dalam syurga. Tuan-tuan, kita dapat berita gembira ni, tak tahu nak cakap lah perasaan macam mana kan. Kita mohon sesuatu ni, kalau kita mohon sesuatu, kita nakkan jawapan yang positif. Kan, apa juga kita mohon lah apa benda pun. Kalau anak-anak ni dia mohon bersiswa contohnya kan, tunggu jawapan. Kau dapat, dah dapat tu sadah kau dapat. Bila dapat tu, alangkah gembiranya. Ni masa nak meninggal, malaikat bagi salam, Assalamun alaikum, Allah meredha dengan kamu dan Allah janjikan syurga kepada kamu. Satu rah kan. Bangkit daripada kubur menuju ke mahsyar nanti. Yang kita sebut 11 golongan manusia yang menuju ke mahsyar dalam 11 keadaan. Semua 11 tu 10-nya menuju neraka, 1 je menuju syurga. Yang 1 ni lah malaikat bagi tahu tempat kamu dalam syurga. Jadi perjalanan kamu pantas. Kemudian di hari pembalasan lah, di hari dibagi perhitungan, hari perbicaraan di hadapan Allah, masa tu sekali lagi disampaikan berita gembira, Allah redha dengan kamu dan tempat kamu di dalam syurga. Alangkah bahagia dan beruntungnya. Mujahid berpandangan tentang maksud ayat ini, yakni surah Fussilat ayat 30, ayat atas yang kita baca tadi. Janganlah kamu takut menghadapi kematian dan akhirat, dan janganlah berasa sedih terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan seperti anak-anak, keluarga ataupun agama, kerana semua itu digantikan untukmu. Ini tafsir lah kan. Tafsir yang ni disebut apa? Bila disebut tentang kematian, tak payahlah takut. Sebut tentang akhirat, tak payahlah takut, kerana itu semua adalah sesuatu yang pasti. Kemudian jangan sedih nak meninggalkan urusan dunia. Kita ni kadang-kadang bila kita ada sakit-sakit tertentu, doktor-doktor pakar akan bagi timing kat kita kan. Kalau ikut kepada pengalaman kami sebagai doktor dan jenis penyakit yang tuan hadapi, tuan ada masa 3 bulan lagi. Kan?
Macam tu selalu doktor nak bagi, tuan ada 6 bulan lagi. Masa tu agak apa perasaan kita? 3 bulan lagi. Wih, saya ingat sebulan. Apa lambat bulan? Ada ke yang jawab macam tu? Tak ada kan. Bila dah ada bagi tempoh tu, mula-mula duk terbayang muka siapa? Muka family lah, muka anak-anak, muka isteri. Kalau ada ibu, muka ibu, adik-beradik. Lepas tu teringatlah apa benda yang kita ada, rumah, kenderaan, kan. Dunia ni dia akan goyang lah. Masa tu dia akan goyangkan kita punya iman. Yang paling teringat tentu punya keluarga, anak-anak yang bakal kita tinggalkan, isteri yang akan kita tinggalkan, menuju ke alam barzah yang penuh dengan kegelapan dan sempit bukan kepala. Sedihlah kan? Sedihlah kata Mujahid. Dia kata ayat ni Allah nak bagi tahu, dunia ni kamu tak payah sedih nak tinggalkan. Silih pergantian dunia itu memang Allah dah uruskan daripada awal lagi. Golongan ni pergi, golongan ni naik. Orang ni pergi, orang ni naik. Generasi tu pergi, generasi ni naik. Samalah kan. Kita ni generasi yang keberapa dah jadi penghuni dunia ni? Manusia yang hidup atas dunia tu, kita ni generasi yang keberapa dah? Kan? Mana pergi orang yang mendahului kita? Moyang kita mana? Atuk kita mana? Ayah kita mana? Ibu kita mana? Adik-beradik kita mana kan? Yang pergi tu tetap akan pergi. Yang datang Allah akan gantikan dalam keadaan yang berbagai-bagai. Jadi tak payah sedih nak tinggalkan dunia ni, menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita redha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masih sikit lagi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pandangan Zaid bin Aslam tentang maksud ayat ini. Dia mengatakan, orang mukmin menerima khabar gembira semasa meninggal dunia, semasa di dalam kubur dan semasa hari kebangkitan. Berita gembira itu kekal di hatinya semasa dia di dalam syurga. Dia juga meriwayatkan yang Zaid bin Aslam berkata, orang mukmin yang akan meninggal dunia akan dikatakan kepadanya, janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu hadapi, maka hilanglah rasa takutnya. Janganlah kamu sedih terhadap dunia dan penduduknya yang kamu tinggalkan, dan kamu akan masuk ke syurga. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan bahagia. Anas melaporkan yang Rasulullah SAW berkata, barang siapa membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat. Ni Anas kata, Nabi sebut kepada Anas, barang siapa membaca selawat kepada Nabi pada hari Jumaat sebanyak 1000 kali, dia tidak mati sehingga melihat terlebih dahulu tempat tinggalnya di dalam syurga. Mudah je kan? Dah dapat satu amalan kan? Jadi hari Jumaat seboleh mungkin cubalah selawat 1000 kali. Selawat 1000 kali. Sebab apa? Nabi sebut dia tak akan mati sampai dia tahu tempat tinggalnya di dalam syurga. Bila dia tahu tu? Saat sakratul maut. Kalau dia tahu sekarang, habis dalam TikTok dan WhatsApp masuk kan, dia dah tahu lah topik dia ni syurga kat mana. Syurga dia nampak dalam mimpi tadi, syurga ketiga apa. Tak tahu masa ni tak tahu. Yang maksud Nabi ni saat sakratul maut, itu yang kita tengok, yang terbeliak bejat mata, yang tersenyum, yang dalam keadaan tenang pejam matanya, dalam keadaan mudah menghembuskan nafas yang terakhir, sebab dia tahu dah di mana dia akan pergi. Yang terjerit-jerit, terkejung-kejung kan, terbeliak bejat mata, terjeli lidah, pun dia tahu ke mana dia pergi. Tapi yang ni Nabi sebut, kamu bila hari Jumaat selawatlah ke atas aku 1000 kali. Sallu alayya haitsuma kuntum. Kan Nabi sebut, bersalawatlah kamu ke atasku walau di mana juga kamu berada. Salawatlah, salawat kamu itu akan sampai kepada aku. Jadi salawatlah atas Nabi hari Jumaat. Bila petang kami masuk maghrib, lepas maghrib salawat selalu. Tak banyak pun 1000 kali ni kan. Lepas maghrib buat 100, lepas isyak buat 500, 600. Esok lepas subuh sekejap ya. Sekejap je 1000 ni. Tapi kalau terlajak sampai 2000, lagi baguslah. 1000 tu sekurang-kurangnya kan. Buatlah, cuba buat baik. Ibnu Asakir meriwayatkan pandangan Syahr bin Hausyab.
tentang maksud kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Yang kita baca kitab dulu ni kan, yang cerita tentang turunnya Isa bin Maryam, surah An-Nisa ayat 159. Dia berkata ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Apabila malaikat maut mahu mencabut roh salah seorang daripada mereka, mereka didatangi oleh satu malaikat dengan membawa pemukul dari api, lalu dipukulkan ke wajah dan punggungnya sambil berkata, apakah kamu mengakui Isa adalah hamba dan utusan Allah? Malaikat itu terus memukul sehingga dia mengakuinya. Apabila dia mengakui hal itu, malaikat maut segera mencabut rohnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah SAW berkata, apakah kamu tidak memerhatikan manusia apabila dia meninggal matanya terbuka? Para sahabat menjawab, betul. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, itu kerana matanya mengikuti perginya roh. Yang atas ni surah An-Nisa ayat 159 ni kita dah baca panjang dulu dalam kitab dulu kan, jadi tak payah suraikan panjang-panjang. Yang bawah ni Nabi kata, kamu nampak ada setengah tu, kamu perhatikan manusia tu bila dia nak meninggal matanya terbuka, dia menengok macam menengok sesuatu. Sahabat kata, ada, betul. Nabi kata kerana matanya mengikuti perginya roh. Dia nampaklah roh dia. Roh tu sahabat yang duduk dalam badan ni, bukan dia, kita lah, kita roh tu kita ni, sebab ada roh lah hidup tu kan. Nampak roh tu pergi ke mana, mata tu tengok ikut kan. Qabisah bin Zaid melaporkan Rasulullah SAW berkata, pandangan mata itu mengikuti perginya roh. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan yang Hakam bin Aban Ikrimah ditanya, apakah seorang buta dapat melihat malaikat maut apabila rohnya dicabut? Dia menjawab, boleh. Kan, ni cerita benda-benda gaib. Kita tengoklah orang buta kan, tak nampak terbuka akan matanya, memang dia buta, nak buka apa kan. Kadang-kadang soalan nakal datang ni tu kan, orang mati ni Nabi sebut mata terbuka, macam mana orang buta? Orang buta matanya tak terbuka lah secara zahirnya kan, tetapi antara dia dengan Allah tidak ada beza dengan kita yang celik ni. Baik, seterusnya catatan bawah tu dia nak sebut firman Allah Subhanahu wa taala. Panjanglah huraiannya tu, bila panjang kita berhenti. Ada soalan? Tak dengar. Kes yang mana? Saya terlepas pandang pula yang tu. Ada kes nanti saya dapatkan detail bagi kat saya. Untuk malam ni kita tangguh jawapan. Saya benda yang saya tak tahu, saya tak nak orang bahaya ke dalam lagi. Nanti Tuan Haji bagi detail dia. Dia WhatsApp saya. Sebab saya dah tengok bola sekarang ni. Yang lain saya tak tengok. Nanti Haji WhatsApp kat saya. Boleh kita tengok ke mana sudut nak hurai tu, insya-Allah. Terima kasih atas soalan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.